Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, sini ada set RM100 je nasi lemak. Ada? Nasi lemak talam Boleh Kak saya nak try Kak nasi lemak talam? Boleh? Oh ni Kak, ni nasi kukus Kak? Ni nasi kukus. Okey, hari ni kita kena nasi lemak kukus guys. Kak bagi berapa banyak ni Kak nasi untuk RM100? 4 skop untuk RM100. Yep. Dekat Kampung Baru, nasi lemak Sri Tanjak. Oh ini dalam berapa orang boleh makan ni? 5 orang lah. 4 ke 5 orang boleh lah. Lepas tu kita ambil sambal pula. Pekat mat sambal. Nampak macam pedas tu. Pedas ke Kak? Pedas manja. Pedas manja. Saya memang makan pedas. Ada telur dia. Kalau nasi lemak, telur rebus. So ada 4. Ada 4 biji lah. 4 timun lagi. Macam biasa ingredient. Ambil tak ada timun. pantang timun tak ada. Saya makan. Batu kayu saya tolak. Bubur ikan bilis macam biasa. Tak sabar nak tengok lauk ni. Lauk dia penting ni RM100. Okey, kita ada ayam rendang. Ayam rendang guys. RM100 kita dapat ayam rendang. Telur puyuh dia. Akak bagi telur puyuh lagi. Telur puyuh ni ada 10 ya. Oh 10 biji? Ya. 10 biji telur puyuh. Masak sambal. Yep. Saya memang favourite kat telur puyuh ni. Kita ada ayam masak merah. Ayam masak merah lagi dapat. Ayam masak merah. Set talam RM100 Kak Kita ada rendang daging. Rendang daging pun dapat. Macam hari raya. Makan rendang mat hari ni. Rendang daging pun dapat. Kita ada udang. Udang pun dapat guys. Udang sambal petai. Udang sambal petai, masya-Allah sedap. Dia ada 3 ekor kita bagi. 3 ekor akak bagi. Bayar je 100. Semua dapat. Dapat ya. Ada lagi? Ada lagi. Oh ada lagi. Belanja akak belanja. Ada paru. Ni paru sambal. Paru sambal mat. Kita ada paru sambal. Paru sambal dapat lagi. Ada lagi. Kita ada sotong goreng tepung. Sotong goreng tepung. Banyak juga sotong goreng tepung ni. 150 gram. Ya. Ayam sengkok. Ni yang paling ni. Takkan RM100 dapat semua ni? 100. 100 saja? Ya. Seri Tanjak Raja Alang. Kita buka dekat Jalan Raja Uda, Kampung Baru. Baru buka kat sini baru 4 hari. RM100 banyak macam ni siapa nak bagi? Assalamualaikum Kak. Hari ni saya nak makan landak Kak. Ada? Waalaikumsalam. Ada. Lauk landak masak lemak cili padi guys. Siapa pernah makan landak? Hari ni kita makan landak guys. Menu landak yang kedua, landak masak rendang guys first time makan landak landak rendang banyak berapa kilo ni Kak? Sebelum masak setengah kilo. Seterusnya iaitu sop landak guys. 3 landak ada kita ambil hari ni. Landak masak lemak, rendang landak, sop landak pun ada. Bukan setakat landak, talapia pun ada. Ni talapia apa ni Kak? Talapia merah. Talapia merah guys. Didatangkan pula dengan kuah kicap dia Macam biasa datang sini kena ambil kari kambing Cikgu Anwar. Wajib mat kari kambing Cikgu Anwar kena ambil. Tengok tu portion dia banyak mat kari kambing. Kepala kambing macam ni ala kad baru harga RM99. Tak sampai 100. RM99 dapat makan kepala kambing. Letak pula kuah kari kambing dia. Letak atas kepala pula Kak. Baru terbang sekejap pergi makan. Ulam dengan sambal belacan pun dapat. Landak masak lemak cili padi. Landak masak lemak cili padi. Landak masak rendang. Landak masak rendang. Landak sup. Kari kambing. Kari kambing. Ikan tilapia goreng. Tilapia goreng. Dan kepala kambing. Kepala kambing mat. Macam ni aku je seorang pakai talam. Korang datang pakai ala kad tau. Minta ala kad. Sini main set ala kad tau. Nama kedai ni Kari Kambing Cikgu Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya nak try set promosi yang abang ada jual tu bang. Boleh? RM100. Apa abang boleh bagi saya bang? Tak nasi. Biasa lah jangan ulang. Nasi apa ni bang? Nasi Pakistan. Kita bubur carrot ni. Nasi Pakistan bubur carrot guys. Berapa skop abang letak ni bang? Dalam 4 senduk. 4 senduk. Berapa ramai boleh makan ni? Ni macam ni ramai bang. 4 orang, 5 orang ni. Nasi Pakistan. Banyak. Macam ni saya seorang boleh habis bang. Ni dia ayam pasu. Ayam pasu. Sekok ayam pasu abang bagi? Special ni. Tempat lain tak ada menu ni. Kambing masak wat. Kambing masak wat. Masak apa tu? Masak wat. Masak wat. Apa? Okey, tunjukkan bang. Kambing masak wat. Berasak-berasak mat. Panas. Cantik. Ini dia. Kambing black pepper. Letak sayur pula kan. Kambing black pepper. Kambing black pepper. Saya nak letak dalam talam boleh. Kambing black pepper abang bagi. Ya Allah, meriah kambing black pepper pun dapat. Banyak bang kambing black pepper. Lepas tu ada lagi? Ada lagi. Kambing masak wat pula. Kambing masak apa? Nama dia kambing masak wat guys. Kambing masak apa? Kambing black pepper dapat. Kambing masak wat dapat. Berbaloi bang. Berbaloi RM100. Apa beli 3 set tadi lauk tadi? Dapat ni sekali? Kita bagi kari kambing free 1 mangkuk. Percuma kari kambing 1 mangkuk. Okey, ni dia kari kambing Hyderabad. Ni kari kambing Hyderabad. First time saya nak try ni kari kambing Hyderabad. Tu dia. Wow. Roti ni boleh makan. Roti boleh makan guys. Ini yang percuma tu. Ni yang bagi free kari kambing Hyderabad.
Oh, dapat sekali kari kambing Hyderabad. Sekali dengan ni ha. 3 lauk ni. 3 lauk dapat percuma kari kambing. Free. Oh, dapat lagi. Salad-salad sayur-sayur ni pun dapat free. Dapat free sayur. Dapat sup. Air asam utara. Air asam pun dapat. Sos pun free. Kalau tak cukup 2 ni boleh tambah. Boleh tambah. Minta je kat kaunter. Semua ni berapa tadi? RM100 je. Semua orang makan. macam ni RM100 je. Oh, RM3.50? Ya, betul. Sebungkus RM3.50. Assalamualaikum. Salam Kak. Wah, jual apa ni Kak? Jual nasi bajet. Nasi Nasi putih bajet. dan ada 1 lauk dalam. Oh, RM3.50? Ya, betul. Sebungkus RM3.50. Oh lama, ada untung ke Kak? Alhamdulillah 5 tahun jadi. Masya Allah, 5 tahun dah Kak buat ni? Ya, 5 Akak masak tahun. sendiri lah semua ni? Masak sendiri semua. Oh, special Kak. Okey Kak, bagi saya setiap ni satu lah. Boleh. Ada 5 lauk setiap hari. Oh, 5 lauk setiap hari Kak? Pedas. Oh, Ni pedas sikit. Ni pedas, ni pedas. Oh, yang 2 ni pedas, yang ni macam pertengahan lah. Oh, ni memang tak boleh langsung? Yang tak pedas ni untuk apa? Budak-budak lah. Oh, Biasa okey. budak-budak. Nice. RM3.50 Kak satu? Ya. Masya Allah. Boleh. Alhamdulillah. Kini satu hari ni berapa banyak bungkus Kak akak masak? Satu hari 200 bungkus. Satu hari 200? Ya. Licin? Alhamdulillah. Oh. Kak, mungkin kalau saya nak beritahu kawan-kawan kan? Boleh. Gerai akak ni kat mana Kak? Di depan Surau Al-Falah. Oh ni, Surau Falah? Ya, Surau Al-Falah tu nampak tu. Ha. Okey. Section 6 Kota Damansara. Seksyen Kota Damansara. Kita buka 12 tengah hari Okey. sampai pukul 6 setengah petang daripada Isnin, Selasa, Rabu. Okey. Khamis dengan Jumaat petang saja. 3.30 sampai 6.30. Tengah hari Oh, tak ada. macam tu. Satu hari memang tutup lah Atau hari memang tutup. Ya. Okey, terima kasih Kak. Sama-sama. Saya santap dulu Kak Tahun 1999. 1999? Ya, betul. Kira dah berapa tahun tu Lebih daripada 26 tahun lah? Ya, betul. Oh, lama. Macam-macam ada bang Ya, betul. Ada jual apa lagi bang? Yang ni kita ada goreng pisang. Kita pakai pisang abu. Pisang Yang ni abu, kita ada manis lah. kepuk lekor nipis. Okey. Yang ni kita ada kepuk lekor. Okey. Ni kita ada kepuk lekor crispy. Ui, macam-macam Yang ni bang kita ada, ya betul. Yang ni kita ada ubi kayu tapi dia belum siap lagi. Yang ni kita ada Okey. popiah untuk vegetarian. Oh. Dan kita ada, ni rare sikit. Kita ada ubi kayu ketuk. Oi, legend. Ni legend. Ni kita ada cucu udang tapi dalam proses. Tengah goreng lagi Lepas tu kita ada aci kodok pisang. Oh. Lepas tu kita ada ubi keledek. Ni daripada tahun berapa dah bang? Saya start berniaga pada tahun 1999. 1999? Ya, betul. Kira dah berapa tahun tu Lebih daripada 26 tahun lah? Ya betul. Ni saya punya mak. Wah. So saya sama legacy dia lah. Okey, yang gambar tu. Ni mak. Mak ya. Tutup hari apa bang? Okey, kita orang start beroperasi daripada pukul 12.30 hari. Okey, 12 sampai pukul 6 petang. Okey. Pada setiap hari kecuali hari Jumaat sahaja. Kalau saya nak beritahu kawan saya gerai abang ni kat mana kan? Nak beritahu sana bang? Kita punya lokasi kita berada di Bandar Seri Damansara. Kalau lebih saintifik lagi, lepas tol LDP, Okey. kita akan belok ke kiri dan betul-betul saya akan meniaga kat tepi. Oh, maksudnya jalan depan tu sampai Okey, belok kiri saya akan ada kat sini. Okey, siap ni abang punya goreng pisang pisang panas-panas goreng lagi. panas-panas. Okey bang, saya santap dulu bang Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Datang lagi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oh, ni nasi ayam yang Jason review je. Ya. Oh, baik ni bang. Kira macam mana bang? Abang nak makan apa? Kita orang ada nasi ayam, nasi goreng ayam, mi goreng, kocok goreng. Yang paling famous kita orang nasi ayam. Oh. Kita orang ada nasi ayam biasa, nasi ayam double. Nasi anda betul boleh dapat pistol lah. Pistol. Saya nak itu. Nasi ayam Boleh, pistol tu Okey. Oh lama. Tengok gaya potong tu macam dah berpuluhan tahun potong tu bang. Kita orang meniaga daripada kecil bang. Oh ya, ni semua adik-adik ni? Kita orang semua adik-beradik bang. Oh lama. Memang perniagaan family Berapa tahun dah bang? Kita dekat sini lebih kurang 12 tahun. Sebelum ni kita orang ada kedai Medan Selera. Medan Selera dalam 22 tahun lah. Oh yo, 22 tahun. Sekarang yang dekat sini? Dekat sini dalam 12 tahun. 12 tahun dekat food truck ni. Dekat Medan Selera kita fokus pada take away. Take away, okey. Kat sini lebih pada makan sebab orang letak meja banyak. Oh, itulah tengok makan sini pun best. Oh, pokok. Memang syok. Tempat healing bang. Memang syok. Tutup dia apa bang? Kita orang tutup hari Ahad, kita buka hari Senin sampai hari Sabtu. Kita orang buka dari pukul 11 sampai pukul 4.30. Bang, kalau saya nak bagi tahu kawan saya lah, kedai ni kat mana bang? Nak bagi tahu macam mana bang? Abang tengok River Hill, depan River Hill tu kita orang bang. Oh, okey. Itu signboard tu tak? Signboard tu bang. Okey, nice. Oh, syok. Okey bang, saya santap dulu Okey. Terima kasih bang. Satu hari untuk waktu sekarang kita dalam 400 ke 400 petis. Satu hari? Satu hari? Satu hari bang. Hai bang, selamat datang ke Local Area Burger. Ada jual burger bang Betul bang, smash burger bang. Okey, apa yang special bang? Okey, ni menu kita.
kita dekat sini semua burger daging. Okey. Dan semua patty dah ada cheese. Bezanya abang nak single patty, double patty ke triple patty, nak bawang ke tak nak bawang? Oh, lama. Kita fried onion bang. Oh, okey. Betul. Saya memang suka bawang. Okey. Lagi tebal lagi bagus. Lagi tebal lagi Masuk abang bagus. sedang apa bang? Okey, abang ambil triple onion. Ah, okey Boleh? bang. Boleh jalan bang. Okey bang, tanya sikit bang. Okey boleh bang. Meniaga macam mana bang? Okey bang, sini. Alhamdulillah abang, kita dah beroperasi daripada 2021 waktu PKP. 2001. Ah, Satu hari lebih kurang berapa biji bang terjual? Satu hari untuk waktu sekarang kita dalam 400 ke 400 setengah patty Satu sahaja. hari, satu hari. Satu hari bang. Oi, power. Alhamdulillah. Sangat tu, Alhamdulillah bang. bang. Tapi kalau weekend kita extend lagi. Oh. Kita banyakkan sikit patty dalam 400 setengah ke 500 ataupun ke 600. Okey, okey. Ikut kepada tanya customer. Okey, hari apa tutup bang? Okey, hari Isnin kita tutup. Waktu operasi kita daripada pukul 4 petang sampai pukul 12 malam. Wah, okey, maksudnya memang untuk dinner lah bang Betul, memang untuk dinner. Kalau saya nak bagi tahu kawan-kawan saya lah. Kedai ni kat mana bang? Macam mana nak cakap bang? Paling senang. Okey. Kedai kat sini kita depan Maybank TTDI dekat Lorong Rahim Gajah 14. Situ ada. Okey. So memang depan Maybank tu bang? Betul-betul depan Maybank, sebelah sini ada kuih tiaw, sebelah ada sini kuih tiaw. ada Kimbo Hair punya nasi goreng. Okey, nah, senang cari bang Okey bang, ni abang punya burger dah siap. Wah. Triple onion. Ni saya punya tipe onion tu bang Betul, 3 layer onion, 3 layer patty bang. Alamak, mantap bang. Cheese sekali bang, 3 layer. Okey bang, saya santap dulu bang Okey, sila bang. Alright. Bang ke yang dah terjual ni? Bukan bang. Oh, bukan? Yang sana tu OG. Itu Brother John. Oh, ya ke? Yes, sir. Oh, ni gambar masa muda lah ya? Ya bang. Okey. Masih bergetar. Masih bergetar. Assalamualaikum bang. Bang, Ya, bang. Nak order burger bang? Okey. Uish, banyak jenis bang. Kat sini bang, kalau kita punya best seller, Master Burger Master burger. ataupun Special Cheese. Oh, master tu ada apa bang? Dia ada 2 patty, 2 cheese dengan 1 telur untuk dalam satu burger. Untuk special cheese pula, skeping. Oh. Okey, so single daripada Master tu. Memang tersandar lah makan bang. Makan mata putih bang. Wah. Okey nice bang. Kali tu bagi saya master ayam bang. Cantik, boleh bang? Oh, bang. Ya. Tanya sikit lah bang. Yang abang ke yang dah terjual ni? Bukan bang. Oh, bukan? Yang sana tu OG. Itu Brother John. Oh, ya ke? Yes, sir. Oh, ni gambar masa muda lah ya? Ya bang. Okey. Masih bergetar. Masih bergetar. Okey bang. Saya tengok kat Banting ni sejak tahun 1996. Kira tahun ni nak masuk lebih kurang 30 tahun ni bang. Nah, 30 tahun. Wah, legend. Kiranya menu-menu yang kat sini ni memang brand-brand ni pun memang sejak dulu macam ni ke? Ha, dari dulu macam tu. Biasa orang jual satu brand je kan? Ya, betul. Dia kadang-kadang nak kena macam tu baru boleh. Ini hari dia datang, dia tak makan sama. Yalah. Yang nak Tekak orang lain je. Ya, betul. Sehari lebih kurang berapa biji bang boleh jual? Mana sini ke? Sini. Sini lebih kurang 160, kadang Jumaat satu lebih sikit ada orang boleh pergi lah. Tutup hari apa bang? Ahad. Tutup hari Ahad je? Ha. Oh, kalau hari biasa tu buka pukul berapa tu bang? Hari biasa pukul 9 lebih sikit macam tu lah. Okey, tutup? 2.30. 2.30. Jumaat dengan Sabtu sampai pukul 4. Okey bang. Ni Master ayam. Wah, weh. Okey bang, thank you bang. Okey, Saya baik. santap dulu Dapatkan di pasaran. Nice. Baik. Okey dek, nak apa dek? Apa cik boleh tolong? Oi, macam-macam lauk cik Macam-macam ada. Ada ayam, ada 3 jenis ayam. Ayam rendang, ayam merah, ayam goreng. Ayam rendang pun tinggal 1 je lagi. Wah, okey. Ayam mana dek? Okey, nak nasi apa tu? Bagi saya ayam merah. Bahagian apa? Tinggal dada je ni, dada dengan Aduh, wing. kepak. Nak kepak? Okey, nak terbang. Okey, kita terbang. Lepas tu Nak terbang, kita terbang. Sotong sikit cik. Kuah ayam merah. Sotong. Sotong sikit. Sotong sikit. Okey. Oh, best ni. Sotong. Sedikit tambahan sotong. Okey, last sekali telur mata. Telur mata bagi satu. yang garing-garing je Nak garing-garing, kita cari yang garang-garang Yang garang-garang, okey. Okey, macam mana sambal? Sambal okey, boleh. Sambal kita masuk sekali Boleh. Pedas tak sambal cik? Sambal, dah nama sambal memang pedas baru betul. Okey, alright Oh, betul nasi lemak sambal. kalau tak, kalau sambal tak pedas, bukanlah sambal namanya kita ambil bukan. Betul. Cik, saya dengar nasi lemak kat Sunang ni dah lama cik. Berapa puluh tahun dah cik? Kami di sini bermula daripada tahun 2000. Tahun 2000? 2000, dah 25 tahun lah. 25 tahun lebih. Oh, legend cik China dengan India pun? Sini majoriti Chinese lah. Oh, ya? Majoriti Chinese ya. Sebab area ni majoriti Chinese. Ada Melayu, India pun ada. Okey. Tapi boleh kata 80% is Chinese lah. Wah, satu hari lebih kurang boleh jual berapa banyak tu cik? Alhamdulillah, izin Allah, satu hari antara 30 ke 35 kilo beras dia. Tutup hari apa cik?
Kami cuti pada hari Isnin dan public holiday. Saya sampai di sini sekitar pukul 7 pagi. 7 pagi? 7 pagi. Oh, gelap-gelap tu. Alhamdulillah pukul 7 pagi dah ada yang menanti. Biasanya berakhir antara 9.30 ke pukul 10 lah. Kerana kami located dekat ini SS19/22 berhadapan dengan DJ Club. Sebaris dengan Maybank Damansara Jaya. Okey, sebaris dengan Maybank Damansara. Kami berada di tengah-tengah antara shop lot, long shop lot di Damansara Jaya ni lah. Okey dek, ini tadi yang order. Okey. Terima kasih Cik, saya santap dulu Okey, sama-sama. Alright, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Satu hari berapa keping macam mana kita jual? Dalam 700 satu hari. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ni besar-besar bang Alhamdulillah bang. Bagi sini roti kosong tu, roti tanpa satu. Buat satu pinggan ke? Tak satu pinggan. Okey, boleh. Kuah banjir bang. Boleh. Mantap. Bang dah berapa tahun dah buat canai? Buat roti canai bermula tahun 2013. 2013? Dah 12 tahun lah? Alhamdulillah. Wah, legend bang Kiranya abang belajar buat roti canai kat sini ke memang sebelum ni dah pernah belajar? Memang belajar dekat sini bang. Belajar kat sini Oh, tengok tangan pula di pap tahu siap. Kedai ni dah berapa tahun dah bang? Daripada 2006. 2006? Nak dekat 20 tahun dah lama. Abang memang masuk sini terus buat roti canai ke? Saya masuk tahun 2011. Lepas tu masuk start buat basuh pinggan. Oh, mula dengan basuh pinggan? Basuh pinggan, ambil order. Oh, sekarang kira dah naik pangkat jadi penembak roti canai Alhamdulillah bang. Kedai tutup hari apa bang? Kedai tutup kita tak ada tutup. Oh, setiap hari buka? Hari-hari buka. Oh, okey bang. Daripada pukul berapa sampai pukul berapa bang? Daripada lepas solat subuh kita dah standby sampai pukul 12.30 hari. Roti canai ni biasanya habis pukul apa bang? Dalam pukul 11 insyaAllah. 11 dah habis Satu hari berapa keping roti canai terjual? Kalau dalam hari biasa Isnin sampai Kamis dalam 500. 500 sehari? Wow. Okey, kalau weekend? Kalau weekend dalam 700 satu hari? Wow. Abang roti kosong dengan roti tampal dah siap dah. Okey, alhamdulillah. Oh, besar pinggan bang roti canai dia. Okey bang, saya santap dulu Okey bang, boleh sila. Terima kasih.